Makeup apa yang boleh masuk semua tema? Of course lah makeup daily. Mel kita tunjuk Pertama sekali, jangan lupa prep skin. Jangan pelik warna hijau sebab yang ini raya punya. Saya kalau prep skin memang tak banyak nak kalau moisturizer memang saya tak pakai lah. Okay, sebab yang ini dah ada hydration. Kalau makeup korang tak cantik ke, tak jadi ke, korang kena check balik korang punya skin ataupun korang punya skincare Okay, ni kalau korang nak pakai lens pun tak apa, tak nak pakai pun tak apa. Ni lens Magister Code Candy Brown. Lepas tu saya nak tambah lagi hydrate. Okay, kita nak spray. Korang percaya tak? Saya kalau makeup saya tak pakai primer. Sebab saya tak jumpa lagi primer yang betul-betul sesuai dengan saya punya skin. Lepas tu bagi saya primer ni dia macam lagi beratkan muka tau. Akhir sekali jangan lupa pakai sunscreen. Korang jangan risau. Makeup ni pakai lens ke tak pakai lens ke dia tetap cantik. Okay, lepas tu saya akan pakai setting spray Sobela. Okay, lepas kita dah prep skin, barulah kita boleh start makeup. Okay, macam biasa kita pakai cushion Sally Nude Dab. Saya pakai memang tak banyak. Dab sekali je. Tak. Lepas tu dab-dab-dabkan dia. Make sure dab ni lama-lama sikit tau. Bau dia mendak. Okay, lepas tu pakai concealer sikit. Blend. Lepas tu kita akan buat contour dan juga shading. Okay. Lepas tu blend dengan dia. Tapi kalau korang tak reti nak buat contour shading ni, skip pun tak apa korang. Lepas tu blend. Brush ni dekat kedai saya ada. Lepas tu saya akan pakai cream blush. Okay, yang ini Alpha punya. Code Blushing Veil. Okay. Blend-blendkan dia sambil senyum. Barulah boleh pakai loose powder. Okay, saya macam biasa pakai loose powder Sally. Kalau tak pakai loose powder, memang lari korang punya foundation nanti. Cing. Okay, so kita pakai eyeshadow. Korang ambil je colour ni. Okay. Okay, lepas tu dab. Lepas tu blend. Macam tu. Ni memang paling selamat lah. Orang kata semua tema boleh masuk lah. Lepas tu, bawah mata jangan lupa. Lepas pakai eyeshadow, kalau korang nak pakai macam ni sahaja pun boleh. Kalau korang nak tambah sikit glitter pun boleh. Okay, ambil glitter. Letak sikit dekat tengah-tengah macam tu. Lepas tu jangan lupa letak di sini sikit kat bawah mata ni. Lepas tu pakai eyeliner. Kalau korang tak nak pakai eyeliner pun tak apa tau. Macam tu. Lepas tu pakai mascara. Kalau korang nak pakai bulu mata pelesu tu pulang kat korang Okay, ni saya pakai mascara Huda Beauty. Okay, lepas tu touch up balik dengan blusher powder. Yang ni kita pakai blusher Sally. Senyum. Okay, untuk kening saya takkan buat kening. Kita akan pakai mascara kening saja. Yang ini yang benefit punya. Kening kalau hampa tak lukis pun tak ada masalah weh. Sekarang ni dah ada mascara, ada wax kan, nak pakai tu je. Okay, lepas tu terus pakai lip matte. Okay. Ni saya pakai lip matte Syaira Azlan Code Sugar Plum. Okay, lepas tu top up sikit dengan lip gloss. Kalau tak nak pakai pun tak apa Last sekali jangan lupa highlighter. Okay, nak bagi nampak macam kita nampak glowing gitu kan. Akhir sekali jangan lupa setting spray. Ni So inilah dia makeup yang paling selamat untuk semua tema raya. Semua boleh buat, okay? Nampak tak?